Korang cari pot nak makan nasi biryani sedap dan murah? Bila tiba waktu berbuka, sesekali teringin juga nak makan nasi biryani yang dihidangkan dalam buloh. Buloh yang simpan perisa kau-kau dalam setiap butir nasi. Berkali-kali abang datang repeat makan kat sini. Rupanya sedap juga nasi biryani kambing bakar dia weh. Mana lagi kalau bukan Cita rasa warisan asli nasi biryani buloh Shah Alam. Let's go! Tengoklah tu bersemut pelanggan dia datang menjelang waktu berbuka. Kali ni teruja abang nak cuba set dulang jemaah dia. Portion banyak dan membukit. Serius cakap memang berbaloi weh. Ada 2 ketul lem sheng kari, ayam masak merah dan siakap goreng. Set dulang ni boleh makan 5 ke 6 orang cak. Boleh makan sampai kenyang, boleh makan sampai terlentak. Masukkan jelata dan kari kambing, cubit sikit siakap goreng, gaul-gaul lepas tu kau makan. Kesedapannya tak tahu abang nak describe macam mana. Abang suka. Tengoklah tu lem sheng kari dia, sampai tinggal tulang abang melantak sorang. Ayam masak merah dia memang favorite anak jejaka abang. Tu dia nasi biryani kambing dia. Barang rare ni weh. Daging kambing lembut, cicah dengan sambal, makan pula dengan nasi berderai elok. Menyesal korang tak cuba. Set ni nak makan dengan daging salai pun ada. Ya Rabbi ya Tuhan, akak kau nak bagi tahu. Akak suka. Tunggu apa lagi? Save terus video ni. Nanti boleh datang. Serbu.